Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakem, tajahau. Saya Muhammad Suman Siwam. Kembali lagi dalam isu UNHCR, Rohingya dan pelarian. Jadi saya ada lihat beberapa statement daripada Kementerian Dalam Negeri, daripada menterinya sendiri iaitu Saifuddin Nasution. Jadi apa yang jadi persoalan sebab bila mana statement-statement yang menteri bagi ini di parlimen, di parlimen ataupun di statement media, satu perkara yang perlu dititik beratkan di situ, poin yang mereka bagi itu adalah kad pelarian ini adalah bersifat sementara. Jadi rakyat Malaysia hari ini jadi tanda soal. Sementara itu berapa lama? Adakah melebihi 60 tahun? Adakah melebihi 70 tahun? Kalau dikatakan bersifat sementara, sebab kita satu garis panduan daripada Kementerian Dalam Negeri, ya, supaya rakyat Malaysia sedia maklum, sementara itu berapa lama? Adakah sementara itu kan nak simpan sampai 100 tahun? Kalau begitu, itu bukan bersifat sementara, itu bersifat kekal. Seperti mana di Sabah yang sering berlaku ini, IM13, dan mereka mengakui mereka itu adalah rakyat tempatan, sedangkan itu adalah PAS pelarian yang diberikan dalam otonomi immigration Sabah. Itu jelas di situ. Itu bukan satu kedudukan untuk memberikan kedudukan untuk menjadi warga negara. Ya. Jadi kita nak tahu, adakah perkara yang sama akan berulang dengan bangsa Rohingya ini? Seperti mana berlaku di Sabah ini. Ya, kita mau tahu satu pendekatan yang kerajaan buat. Kita sokong apa yang KDN buat, kemanusiaan, ya, keseimbangan, keadilan, semua kita sokong, tiada masalah. Dari segi perundangan mereka akan laksanakan satu dasar yang bagus dari segi kemanusiaan. Tapi hari ini jadi persoalan dia dari segi rakyat, dari segi negara, dari segi perlembagaan. Apa pendekatan ini yang diambil ini boleh memenangkan rakyat, boleh memenangkan masyarakat setempat. Sebab saya lihat hari ini yang bersuara dalam isu-isu yang mempertahankan Rohingya pelarian ini adalah dalam kumpulan-kumpulan golongan elit. Ya, rakyat biasa dah menyampah. Rakyat biasa, rakyat marhin, sebab dia orang yang melihat realiti. Yang kau duduk dekat Bukit Tungku, yang kau duduk dekat kawasan-kawasan elit, mana kau boleh rasa pelarian-pelarian ni buat apa? Yang bersuara hari ini semua rakyat Malaysia. Rakyat biasa, marhin biasa. Yang nak kerja pun susah, yang masih lagi merempat pun ramai. Tapi kerajaan hari ini sibuk dengan pelarian. Jadi kita nak satu garis panduan, solusi. Berapakah lama yang dikatakan sifat dia sementara? Adakah 10 tahun? Adakah 5 tahun? Adakah 20 tahun? 40 tahun? 50 tahun? Ataupun 70 tahun? Sebab kalau dah sampai 50 tahun, itu bukan sementara, itu dah bersifat kekal. Jadi kad pelarian itu dikeluarkan bertujuan sementara untuk mendapatkan negara ketiga. Jadi hari ini, apakah yang kerajaan boleh bagi dalam dasar untuk menyimbangkan pelarian dengan rakyat Malaysia? Sebab ini jadi persoalan. Sebab hak perkara 5 dan hak perkara 8 dia adalah terguna pada rakyat Malaysia saja. Sebab rakyat perlembagaan, rakyat persekutuan. Kita ini rakyat yang berdaulat. Jadi bila mana kita terima pelarian, apakah dasar yang kerajaan guna sampai boleh memenangkan rakyat? Itu saja soalan saya. Soalan saya mudah. Sementara itu berapa lama? 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Sebab ini berkaitan dengan UNHCR. Sebab kita tidak menandatangani mana-mana conversion pelarian. Ya, itu jelas dalam perundangan kita. Jadi kita mahukan solusi yang memenangkan rakyat. Yang realiti ni marhin yang rasa. Elit-elit yang cakap besar-besar, yang cakap pasal kemanusiaan, cakap pasal Islam, semua mengarut. Realiti yang kita nampak hari ini dengan realiti yang diorang cakap di media ini sungguh-sungguh berbeza. Jadi kita nak realiti rakyat yang nampak ini diangkat sebagai satu bukti, satu fakta untuk bicara. Bukan ambil daripada kajian kertas, daripada sentimen kemanusiaan, daripada sentimen agama. Kita tidak mahu begitu. Kita mahu diambil daripada realiti sebenar. Apa yang sedang terjadi ini diambil dan diadaptasi untuk diceritakan dalam undang-undang. Sekian, terima kasih daripada saya Muhammad Suman Siwam.